Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum mengadakan sebarang perbincangan dengan pemimpin DAP berhubung rombakan kabinet atau jawatan kosong menteri yang sedang dipertimbangkan ketika ini. Menurut laporan Sinar Harian, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook berkata, penyusunan semula kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri tetapi perbincangan akan dibuat antara beliau dengan ketua setiap parti. Perbincangan ini adalah antara ketua parti dengan Perdana Menteri. Setakat ini beliau belum lagi berbincang dengan saya, katanya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembangunan berorientasikan Transit Seremban Sentral pada Sabtu lalu. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipetik dari laporan Malaysia Gazette memberikan petunjuk bahawa rombakan kabinet yang akan datang hanya melibatkan perubahan kecil. Anwar mengesahkan bahawa beliau sedang mempertimbangkan beberapa nama namun enggan mengumumkannya buat masa ini kerana tidak mahu terburu-buru dalam membuat keputusan. Saya mempunyai senarai dalam fikiran tetapi saya tidak mahu tergesa-gesa. Saya perlu berfikir selepas mendengar, ujar beliau kepada pemberita di Tsutaya Books Pavilion Bukit Jalil pada hari ini. Anwar turut menjelaskan bahawa beliau masih belum memanggil mana-mana ketua parti dalam kerajaannya, termasuk daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Rombakan kabinet yang akan datang katanya lebih fokus kepada mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh beberapa pemimpin terdahulu.